Okey, macam ni. Sekarang ni kadang-kadang apa yang dalam badan kita tak tahu apa yang jadi. So sometimes bila you datang untuk screening, baru tahu dalam tu kolesterol tinggi ke, okey, ada prediabetes ke. So benda-benda ni semua salah satu puzzle kepada PMOS ni. Sebab PMOS ni, kalau saya ada buat undian dekat Thread kan, saya ada tanya dekat Thread, kenapa ramai takut kena PCOS. So 50% bagi tahu sebab takut tak dapat anak. Okay, 50% is quite big percentage lah. So dekat sini itu adalah tip of iceberg, tapi bila kita check darah dan sebagainya, kebanyakan PMOS ni ada kolesterol tinggi, okay, prediabetes dan macam-macam, fatty liver, ataupun orang kata hati berlemak. So dia adalah orang kata spektrum yang besar. Sebab tu you rasa you tak ada apa-apa, you kena check juga. So penyakit-penyakit medical ni dia adalah macam faktor penggalak untuk menjadi PCOS ke? Maksudnya apa tu, Pak Nur? Maksudnya kalau orang yang ada darah tinggi, kencing manis ni, dia ada kemungkinan untuk develop PMOS. Dia boleh vicious circle. Dia boleh develop ataupun orang kata coincide together, ataupun PMOS tu sendiri membawa kepada penyakit-penyakit tiga serangkai tu. Oh, boleh juga. Dia sangat twisted. Oh, maknanya saya tak bolehlah biar je. Tak boleh, tak boleh. Kalau saya biar je macam mana, doktor? Macam, saya ada PMOS tapi biarlah. Ada anak sudah lah tu. ada lah. Saya suka nak sentuh topik ni sebab ada orang dia pernah cakap dengan saya tak kahwin lagi, buat apa nak check untuk PMOS. Okey, jodoh ni ketentuan Allah. Tak semua orang ada jodoh kan. Kalau single forever pun tak apa, betul tak? Tapi asalkan dia wanita, okey, kalau dia ada naik berat badan, period tak teratur dan sebagainya, PMOS ni yang kalau tidak dirawat, dia boleh membawa pada komplikasi. Yang paling kita takut kanser rahim lah. Oh, boleh. Yes, okey. Dia boleh jadi kanser rahim. Ya, increase risk untuk kanser rahim, diabetes, sakit jantung, kolesterol dan macam-macam lagi. Banyak hal lah, doktor. Banyak. Saya ingat PCOS ni sekadar tak boleh dapat anak je. Busy lah. Tidak. Lepas tu kalau dah dapat anak, dah lah. Lepas tu dah lah. Kalau yang dah ada anak, tak payahlah check. Kan gitu lah tu kan. Sebab tu nama dia PMOS, Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome, panjang. That's why dia ada metabolic. Busy lah, doktor, kalau macam tu. Tak pasal-pasal pula saya nak ada 3 serangkai kerana PMOS ni. Kan? Kena check sekarang. Kita kena cut lah benda tu sekarang. Okey, dia macam ni.